Ya. Cinta hati Ustaz ke rumah. Okey, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Hadirin mata Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah pada petang ataupun tengah hari petang ini saya bawa kita tak sambung perbincangan topik biasa berkaitan dengan ciri-ciri ajaran sesat, melainkan pada hari ini saya akan cuba fokus kepada sebuah makalah yang telah diterjemahkan, telah dikarang asalnya oleh dua orang syekh lah, Dr. Adi Ash-Shiddi dan Dr. Ahmad Al-Maziyad, yang diterjemahkan oleh sahabat kami Ustaz Muhammad Syafiq Ismail. Tajuk yang diberikan adalah 30 projek Ramadan. Bunyi projek ni sedap sikit lah, dia nampak dia nampak semasa sikit, tapi sebenarnya satu perancangan yang sewajarnya 30 perkara ini kita cuba untuk capai dalam sepanjang Ramadan kali ini. Tidak semestinya 30 hari itu, tapi walaupun masih kita sudah hampir di separuh Ramadan, ataupun sudah sampai dah pun hari ni 15 ke, saya tak kira hari 15 namun baki-bakinya masih ada lagi, insya-Allah. Baik, jadi disebabkan 30 ni banyak, terpaksalah saya pergi laju supaya kita dapat pick up jugalah poin-poin dia yang penting daripada perkongsian risalah ini. Tajuk asalnya Masyari' al-Usrah fi Ramadan, 30 mashru'an nafi'an lil fardi wal usrah wal mujtama'. Itu tajuk panjang bahasa Arab dia lah. Baik, kedua syekh kita ni telah menyusun 30 yang dinamakan oleh sahabat kami Ustaz Syafiq penterjemah sebagai projek. Projek ni satu benda yang menarik perhatian lah. Baik, sewajarnya menurut syekh kita ni, pertama dia datangkan mukaddimah ringkas. Dia kata para salaf, iaitu para umat zaman awal. Bila sebut salaf ni maksudnya zaman awal. Biasanya dinisbahkan kepada 100 tahun yang pertama. Berdasarkan hadis, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini asas dalam agama kita lah, bahawa kita kena faham kualiti umat yang terbaik adalah umat yang terawal, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kiraannya adalah umat yang terbaik itu mesti dalam kaedah agama kita, ia bermula daripada zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. 3 generasi yang dianggap 3 generasi emas. Dari sudut apa? Teknologi maklumat ke? Bukan. Dari sudut apa dia? Sains, dari sudut apa dia? Ilmu-ilmu, tidak. Tapi dari sudut pertama akidah, yang kedua dari sudut ibadah, yang ketiga dari sudut akhlak. Itu kerana agama turun untuk 3 perkara ini. Pertama akidah, tauhid yang jelas kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada unsur syirik padanya, membersihkan segala unsur-unsur kesyirikan kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah yang solid, yang ittiba'us sunnah dipanggil. Yang solid tu yang terbaik, yang sebiji sebagaimana Rasulullah dan para sahabat buat, untuk ibadah-ibadah yang asas, yang teras, yang usul.
cara angkat takbir, cara sujud, cara rukuk. Yang terbaik Rasulullah dan kemudian para sahabat. Yang ketiga akhlak sebagaimana kita maklum, manners ataupun kita panggil apa, adab lah. Adab pun bahasa Arab juga. Perangai, apa nama dia panggil, kalau orang Melayu dia ada konsep budiman. Bukan Superman, budiman, seorang yang berbudi bahasa, percakapannya, perlakuannya dan seumpamanya. Itu kemuncak kepada penurunan agama dan seumpamanya. Baik. Jadi di sini Syekh kita ni menyatakan bahawa para salaf, maksudnya umat zaman awal 100 abad pertama hijrah, 3 generasi ini, iaitu sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka itu sentiasa merindukan Ramadan. Dalam arti kata 6 bulan sebelum tu mereka dah mula berdoa supaya direzekikan dengan Ramadan. Betapa mereka meletakkan Ramadan itu satu dia begini ya, umat Nabi Muhammad kita ni kebetulan takdirnya umur tak panjang. Rasulullah kata umur mak aku ni sekitar umur akulah 60-an ya. Kalau dah 70, 80, 100 tu subsidi jauh dah tu. Jauh sangat dah, 60-an, 70-an. Tapi Malaysia ni semakin baik, kita punya kualiti kesihatan apa semua makin panjang pula umur ya. Masing-masing ni 70, 80 ramai dah sekarang. Dia tu nikmat, antara nikmat dan sebaliknya juga tu. Jadi bila umur kita singkat, tak macam umat Nabi-Nabi lain, maka antara hadiah Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad ini adalah ibadah-ibadah ataupun waktu-waktu yang dia punya kualiti sama dengan kepanjangan tadi. Contohnya dalam Ramadan ada apa dia? Lailatul Qadar, yang samanya 1000 bulan, 83 tahun. Siapa yakin sini dia boleh hidup sampai umur 83 tahun, ataupun ibadah dia yang dia buat, puasa, zakat, haji apa semua tu, boleh multiple sampai 83 tahun punya kualiti, ataupun banyak, tak adalah. Jadi dengan adanya yang tu, umat Nabi Muhammad dapat merancang 10 malam akhir aku tak boleh miss, macam-macam mana pun aku kena jemaah isyak, aku kena jemaah maghrib, supaya kali 83 tahun. Aku kena solat sunat malam tu minimum 8 rakaat ke, 2 rakaat ke, istighfar ke, baca Quran ke, kerana tahu Lailatul Qadar kali 83 tahun. Jadi cerdik lah kalau siapa yang tidak melepaskannya ataupun menghargainya, kerana kita cari hotspot yang Allah Ta'ala janjikan, dan bila Allah Ta'ala sebut Quran hadis ni, confirm lah. Kita kejar yang tu. Baik, satu. Kedua, contohnya dinyatakan dalam hadis sahih, siapa yang solat dalam Masjidil Haram sama dengan 100,000 rakaat. Satu rakaat sama dengan 100,000. Ini tempat-tempat yang kita kena cari. Maka pergi ke Mekah haji umrah, janganlah duduk di hotel tu. Kena banyak duduk di Masjidil Haram, kerana multiply dia tu, darab dia tu begitu sekali bergantikan 100,000 kali. Di Masjidil Nabawi 1,000 saja, dan Masjidil Haram 100,000 begitu. Dan apa lagi, siapa yang menunaikan umrah dalam Ramadan, pahalanya sama dengan buat haji secara sempurna. Makanya siapa yang merancang nak pergi buat umrah, rasa-rasanya lambat lagi nak pergi haji, ataupun umur sudah agak lanjut, rasa-rasa tak sempat dah lagi buat haji, maka rancanglah buat umrah dalam Ramadan. Untuk paling tidak kita dapat pahala seolah-olah haji sempurna tadi. Begitu. Jadi benda-benda ni hanya boleh diketahui melalui hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil maklumat begini diperolehi daripada sumber-sumber yang tidak autentik daripada agama. Dan agama ini aja sumber autentik dua. Yang pertama Al-Quran, qala Allah. Yang kedua qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis. Walaupun banyak dia punya pecahan apa semua ini, tapi kita fokus kepada yang paling sahih lah, yang terbaik. Baik. Itu mukaddimahnya. Kita masuk kepada 30 projek. Saya pergi lajulah ya, tuan-tuan. Syekh kita ni mencadangkan dalam Ramadan paling tidak kita kena kejar, capai, kita kena paling tidak usaha untuk melaksanakan 30 projek ini. Baik, yang pertama, projeknya adalah memperbaiki hubungan antara sesama, silaturahim. Dalam huraian dia ini ada beberapa hadis, bahkan Allah Taala juga berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum, bertakwalah kepada Allah
dan perbaikilah hubungan antara sesama kamu. Adalah orang-orang yang kita kawan baik kita zaman-zaman dulu, kita marah dia, terasa hati apa semua, lama tak berhubung. Bulan Ramadan ini dicadangkan, hubungkan balik. WhatsApp lah paling tidak, telefon ke WhatsApp ke, dan seumpamanya, kerana besar dia punya manfaat. Contohnya di sini Rasulullah kata, afdalus sadaqati islahu dhati bil bain. Sebaik-baik sedekah ialah memperbaiki hubungan antara sesama. Apatah lagi adik-beradik, anak beranak, lebihlah diutamakan. Hubungan adalah terasa hati apa-apa dulu, tapi kita mulakan balik menghubungi itu satu benda yang besar berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau kita dah WhatsApp, ajak keluar minum air mengeteh, makan colek apa semua dia tak nak, itu cerita lain. Tapi yang penting kita telah memulakan langkah untuk cuba memperbaiki hubungan. Saya pun lepas baca ni termenung, ada kata aku kawan-kawan lagu ni, cari-cari, rasa tak ada, rupanya ada juga seorang tu. Saya muak balik, ada rupanya yang kita adalah zaman duk kawan tu jadi marah, lepas tu tak berhubung langsung 5-10 tahun ada. Ingat balik, saya pun carilah nombor dia balik, WhatsApp lah, Assalamualaikum, apa khabar Syekh? Lama tak jumpa ni. Nah, kadang-kadang bila berlaku apa-apa tu dia dah malu muka dengan kita, bertembung dia lari dulu. Biasanya yang berhutang tak bayar ni lah. Baik. Nabi SAW bersabda lagi, ala akhbirukum bi afdali min darajatil siyami was salati was sadaqah? Qalu bala, qala islahu dhatil baini fa inna fasada dhatil bain hiya al-haliqah la aqulu tahliku sya'ra walakin tahlikul din. Mahukah kadaku, Rasulullah kata kepada para sahabat, beritahu kalian perbuatan yang lebih mulia daripada puasa, salat dan sedekah. Rasulullah tanya sahabat, tak nak tak aku beritahu kamu perbuatan yang lebih mulia daripada puasa, salat dan sedekah? 3 tu lebih mulia lagi daripada puasa, salat, sedekah. Para sahabat, of course lah, bala, bahkan ya Rasulullah, kami nak lah. Maka baginda bersabda apa dia? Islahu dhatil baini, islah salih, baiki balik perelokkan hubungan antara kamu. Besar tu tuan-tuan, besar tu. Kerana apa? Sesungguhnya kerosakan hubungan antara sesama itulah yang akan mencukur. Apa maksud cukur di situ? Daku, kata Rasulullah, tidak katakan ia mencukur rambut, tetapi mencukur agama. Antara benda yang merosakkan agama adalah rosaknya hubungan silaturrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya yakinlah masing-masing kita adalah kenangan-kenangan begitu dengan siapa-siapa. Bekas kekasih tak perlulah, itu cerita lain dah tu. Ni kawan-kawan baik, best friend apa semua ni. Baik. Ada satu kisah di sini secara ringkasnya, Husain dan Hasan dan Husain, cucu dari Rasulullah SAW radhiyallahu anhuma, pernah juga bergaduh. Mereka ni dua pun manusia, walaupun cucu Nabi, manusialah, bergaduhlah mereka ni. Bermasam muka, meninggi suara, sehingga tak bercakap beberapa hari. Masuk hari ketiga, ketika itu Sayyidina Hasan, abang lah, sedang duduk di satu tempat. Dari jauh nampak Sayyidina Husain mari. Apabila sampai saja, Sayyidina Husain terus peluk Sayyidina Hasan dan mengucapkan kata-kata minta maaf lah. Mengucapkan kata-kata minta maaf. Makanya Sayyidina Hasan kata, sebab aku tak berdiri, sebab dia nampak dah adik dia tu mari. Dia kata secara mafhumnya, aku sengaja tak berdiri ni ataupun peluk kamu dulu sebab aku nak kelebihan, mohon maaf terlebih ataupun menghubungkan silaturahim terlebih dahulu itu dapat kepada dia punya adik tadi. Ini kemuliaan orang yang berfikir tentang kepentingan menghubungkan dan kelebihan pahalanya dan seumpamanya. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, projek yang wajar juga untuk kita kejar dalam Ramadan ini, kata Syekh kita ini, adalah pengukuhan akhlak Islamiah. Ini secara umumnya, dan tidak lainlah segala akidah, ibadah, akhlak. Ini semua tidak lain tidak bukan membuahkan
akhlak yang mulia, yakni tauhid yang sempurna, ibadah yang sempurna, dan juga segala tauhid, akhlak dan juga ibadah yang sempurna itu tidak lain, tidak bukan hanya melahirkan innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah seorang yang diutuskan untuk menunjukkan kesempurnaan akhlak itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini bermaksud Rasulullah tidak buat salah ataupun Rasulullah bersifat seperti malaikat? Tidak ada langsung sifat manusiawi, dia berjalan tak berjejak di tanah dan seumpama? Tidak, tuan-tuan. Rasulullah innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku basyar, manusiawi macam kamu juga. Isteri-isteri Rasulullah pun bergaduh cemburu antara satu sama lain. Anak-anak cucu Rasulullah pun manusia yang ada isu-isu kemanusiaan macam kita. Namun above all that, Rasulullah adalah Rasul yang terima wahyu dan tahu macam mana nak uruskan hal-hal manusiawi itu secara baik. Itu yang menjadikan Rasulullah boleh kita qudwah hasanah, boleh kita tiru. Contoh ya, sahabat saya Ustaz Luqman Mukhtar ada kuliah di sini. Ustaz Luqman dulu berhenti dah. Ustaz Luqman ni dia menyusun 2-3 buah buku ya. Tajuk dia Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah. Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah. Dia hanya keluarkan hadis-hadis daripada kitab Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, Kutubut Tis'ah dipanggil. 9 kitab utama hadis. Berkaitan dengan hadis-hadis yang ada unsur kekeluargaan. Interaksi Rasulullah dengan isteri, anak, dengan jiran, dengan apa ni. Dan didapati ada hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah ni ada juga konflik rumah tangga. Isteri baginda salah seorang pernah cemburu sampai menampar, bukan menampar Rasulullah, menampar hidangan. Isteri lain bagi hidangan pada Rasulullah. Tetamu ada, isteri itu Aisyah lah sebenarnya. Saya malas nak sebut. Kemudian Aisyah nampak cemburu. Aisyah lerak, kalau Kelantan kata lerak. Dia tampar pinggan tu sampai bersembur depan sahabat-sahabat yang lain. Agak-agak kalau kita macam mana? Besar kecil ya. Tapi Rasulullah menunjukkan, tak apalah, mak kamu tu memang macam tu. Begitu je lah. Dia masih muda lagi dan seumpamanya. Jadi itu benda-benda yang bila kita baca, Rasulullah berkenal juga. Kita ingat kita je. Ada benda yang kita boleh belajar sebagai seorang suami yang manusiawi menghadapi kecemburuan isteri-isteri. Tak tahulah sini ada isteri-isteri ke tidak. Saya isteri je lah sekarang ni. Saya masih munfarid, tidak menjamakkan lagi. Baik. Kemudian katanya lagi di sini, laisa as-siyami 'anil ta'ami wasyarabi wa inna as-siyamu min laghwi war rafas. Okey, minta maaf. Okey. Katanya di sini aku diutuskan, maksud puasa tidak lain akhirnya melahirkan kita sebagai la'allakum tattaqun, untuk akhlak yang mulia tadi. Baik, kita pergi laju. Seterusnya projek yang ketiga yang sepatutnya kita sasarkan untuk Ramadan ini, dalam berbaki pun sempat lagi, iaitu mendapat keampunannya. Kerana di sana ada hadis-hadis yang jelas menunjukkan bahawa keampunan Allah yang total kepada kita apabila kita buat hal-hal ini dalam Ramadan. Contohnya apa dia? Rasulullah kata, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa, kita sedang berpuasa ni, tapi dengan syarat imanan wa ihtisaban. 2 syarat. Imanan dengan penuh keimanan, kepercayaan, total submission. Kenapa puasa ni? Halang-halang nak diet, kita puasalah terus. Tu salah. Macam orang nak kaya solat sunat duha. Kita kata rajin lah mu solat duha ni, tinggal kerja ni. Tinggal kerja pergi solat duha, setengah jam hilang. Nak sejam, mana solat duha? Rajin. Kenapa? Business coach kata nak kaya jadi jutawan, kena istiqamah solat sunat duha. Dia pun solat lah sunat duha tak berhenti. Siapa tinggal lah kerja hakiki, kita pun nak marah pergi solat. Macam tak kena tu. Sebab keutamaannya pada kerja hakiki. Solat sunat tu solat sunat lah. Cuma jadi masalah cara dia faham. Nak kaya solat sunat duha. Berapa lama dah? 10 tahun dah. Kaya ke tak? Tak kaya lagi ni. Tak guna lah solat sunat duha ni. Tengok.
Sepatutnya kenapa solat sunat duha ni? Ittiba'us sunnah. Rasulullah suruh, pahala banyak. Tu sebenarnya. Letak situ dulu. Kemudian semenjak duduk amal solat sunat duha ni, lagi teruk solat duha tak tinggal. Subuh Jumaat. Subuh pun tertinggal. Na'udzubillah min zalik. Tak kena lah. Macam Ramadan ni lah, kalau kata memperbanyakkan qiyam, yakni pada solat tarawih, tapi tertinggal jemaah-jemaah yang sepatutnya lebih aula, itu tidak wajar dan wajar dibuat adjustment supaya kita faham aulawiyatnya pada solat fardu yang berjemaah, ba'diyah, qabliyah, nawafil ataupun itu dulu, ya sunat dulu tu, kemudian barulah yang qiyam ni, yang sunat ringan tu. Baik, apa yang berlaku kemudian? Dia solat sunat duha, solat sunat duha. Last kali tak kaya-kaya, dia marahlah solat sunat duha tu. Tak boleh lah begitu. Sepatutnya siapa solat sunat duha ni sebab sunnah Rasulullah SAW. Itu dulu. Macam kita puasa. Kenapa puasa? Allah suruh. Selesai. Tak, dia sebenarnya dari sudut kesihatan ni dia begini. Itu kemudian itu orang tak beriman, bolehlah kita nak bercakap begitu. Kita orang beriman. Bila kita orang beriman, kenapa puasa? Allah suruh, rukun iman. Rukun Islam. Kami beriman bahawa kalau tak buat berdosa. Simple. Sebab tu zaman Rasulullah tak banyak masalah akidah dengan masalah iman ni. Sebab apa? Mereka ittiba', yakni percaya total tentang hal itu. Jadi disebutkan man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa sepanjang bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakni kepercayaan yang sungguh-sungguh, wa ihtisaban, dan pengharapan. Harap sungguh-sungguh, yakni apa dia? Kepada Allah Ta'ala, terima puasa kita itu, dapat pahala dan diampunkan, maka natijahnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Cuma dalam syarah dibincanglah dosa ini termasuk dosa besar ke? Secara umumnya dosa-dosa lalu itu dosa-dosa kecil semuanya. Dosa besar tetap kena taubat pada Allah. Dosa sama manusia tetap kena minta redha sama manusia. Itu kategorinya. Tapi secara asas segala dosa yang kecil-kecil itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, dan ini besar. Diampunkan dosa-dosa yang terlalu semuanya. Bahkan dalam riwayat yang lain ada tambahan wa ma ta'akhkhar, dan yang kemudiannya. Tu lagi padulah. Itu bab puasa saja. Tukar sikit saja. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mendirikan Ramadan. Banyak terjemahan sebut di sini man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Secara asasnya hadis Nabi tak sebut pun malam. Tapi kebanyakan tulisan ulama pun menjurus ke arah memfokuskan qiyamul Ramadan, yakni tarawih lah seumpamanya. Sebenarnya tidak. Dia lebih umum, lebih luas. Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan sepanjang hari Ramadan. Kita sekarang bukan dalam Ramadan kan ni? Kita sedang bertazkirah ni sebelum nak sembahyang Zuhur Jumaat ni. Qama Ramadan lah ni. Sedang menghidupkan. Dengan cara ini. Dengan tazkirah dulu, kemudian berjamaah Zuhur dan seterusnya. Bekerja lepas ni sama kerja balik, termasuk man qama Ramadan, tidak semestinya malam saja. Salah faham ini telah menyebabkan man qama Ramadan, malam dia pulut, siang dia relax sungguh. Lepas subuh dia tidur, sebelum asar dia bangun sekejap. Salat Zuhur. Jadi tak kenalah situ. Sepatutnya man qama Ramadan, menghidupkan seluruh 24/7 dengan apa-apa yang sesuai dan mendatangkan pahala. Dan ditawarkan juga pahalanya apa dia? Dengan penuh keimanan dan pengharapan. Dan ditawarkan juga adalah apa dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Masya-Allah. Dua. Tadi man shama, siapa puasa sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau puasa sungguh-sungguh ni apa dia? Masa ambil wuduk tu, air sejuk, sedap air. Dah, air ni silap air bulan ni. Terlepas juga ni. Kebetulan air sini sejuk sungguh. Baik.
Yang ketiga, tawaran Allah Ta'ala dalam segmen ini adalah man qama Lailatul Qadri. Ini khusus. Tadi man qama Ramadan. Siapa yang mendirikan, menghidupkan, yakni sepanjang Ramadan dengan pelbagai amal ibadah lah. Tak semestinya tak solat saja. Tak kira lah apa-apa, zikir, baca Quran, istighfar, apa sajalah yang boleh kita buat dalam masa 24 jam sebelum selepas tidur dan seumpamanya. Tetapi yang ini spesifik, khusus. Sebab lafaznya khusus. Man qama Lailatul Qadri. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar tak berlaku siang, malam. Dan kalau kita baca surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera lah maknanya sehingga fajar. Yakni sebagian ulama kata, yang kita duk faham Lailatul Qadar ni secara umum orang Melayu ni, kita lama duk sebut, soalnya ia satu momen saja. Dalam pada masuk maghrib sampai sebelum subuh tu, kena tengok waktu malaikat lalu tu beku sejuk, baru seram sejuk, nampak tu malaikat lalu lah tu. Maka Lailatul Qadar. Adakah begitu? Tak semestinya. Dalam fahaman yang lebih luas, Lailatul Qadar itu bermula daripada maghrib sampai subuh. Sepanjang-panjang itu peluang kita beribadah. Tidaklah kita duk tunggu. Rahsia kenapa dirahsiakan malam Lailatul Qadar? Supaya kita tidak tunggu waktu itu sajalah. Bayangkan kalau didedahkan, 10 malam akhir itu malam 27 spesifik setiap tahun, maka Lailatul Qadar malam tu. Dan malam tu pula dia berlaku contohnya pukul berapa? Setengah jam sebelum masuknya waktu subuh macam tu. Dia tunggu waktu tu je lah. Jadi tidak dirahsiakan supaya kita setiap malam itu istiqamah mendirikan, menghidupkan dan seumpamanya. Dan siapa, saya yakin Allah Ta'ala maha pemurah Allah Ta'ala dengan segala kebesaran Allah Ta'ala. Siapa yang menghidupkan 10 malam akhir itu without fail, pasti akan dapat Lailatul Qadar. Dan dia kata salah satu malam tu. Jadi kalau kita pulun semua, insya-Allah lah dapatlah mana-mana malam tu. Mesti ada sekali dapat. Gitu. Jadi itu tawaran-tawarannya dan hikmah-hikmahnya kenapa. Dan ada spesifik man qama Lailatul Qadri, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan pelbagai amal ibadah, solat, sunat, taubat, apa-apa je lah, baca Quran, istighfar, berdoa, apa semua itu gini. Dan disebutkan di akhirnya juga tawarannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosanya juga yang telah lalu. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim semua hadis-hadis tadi. Cuma adalah satu riwayat lain ditambah wa ma ta'akhkhar, dan selepas daripadanya. Ini luar biasalah dia punya tawaran dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Lailatul Qadar di Malaysia, subuh masuk waktu buka puasa 7.21 sekarang kawasan saya lah, Kuala Selangor, Puncak Alam. Masuk subuh 6.19 lebih kurang begitulah. Jadi kita dah bahas tadi, saya lebih cenderung kata sepanjang malam itu. Masuk balik sampai habis Lailatul Qadar. Satu. Kalau kata mereka, dia begini, ialah waktu kan, kita tengah malam di Mekah sekarang lewat 5 jam. Jadi kalau kita kata Lailatul Qadar kita dah habis, macam mana di belahan bumi yang lain tu? Apatah lagi di kutub utara, kutub selatan, yang tak tahulah sekarang ni dia siang sepanjang hari ataupun malam sepanjang hari. Sebab di sana dia ada fenomena yang siang tu matahari boleh nampak 24 jam, tapi sebenarnya jamnya sudah malam. Jadi dia nak solat tu dia kena ikut jam, tengok jam lah. Jadi ada yang malamnya sepanjang-panjangnya, siangnya mungkin sejam dulu, lepas tu malam balik. Kerana situasi mereka di kutub masing-masing kan. Tu lagu mana pula Lailatul Qadar mereka tu? Kesian tu. Tak kenal Lailatul Qadar, matahari atas kepala je tu. Jadi konsepnya bukanlah secara zahirnya macam yang disebutkan dulu nanti. Tengoklah kalau ada pokok sujud, kita tunggu pokok tu sujud, tengok sujud sungguh, kena patah dia.
jatuh orang dulu kan. Tak boleh. Itu benda-benda yang kita boleh dengar, tapi untuk nak pegang sebagai inilah, dia tidak sampai tahap nas perkara tersebut. Kebanyakan guru-guru, ulama-ulama lama ni bercerita pengalaman mereka, dan pengalaman ni boleh pelbagai. Makanya saya lebih cenderung untuk luaskan konsep Lailatul Qadar, sebagaimana sebagai ulama pegang juga, adalah sepanjang malam, 7 daripada buka puasa sampai subuh, dan 10 malam akhir confirm lah, supaya kita bebas dan lebih rasa berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau tak, semalam masa lepas dah ni saya dengar orang tu cakap lah kan, bila habis malam tu, semalam hujan, dia kata rasa semalam dah rasa lain, seram je, semalam seram. Ada seram apa, seram bini telefon tu balik, seram lah. Digunakan kriteria-kriteria begitu, tak boleh. Itu pengalaman masing-masing. Saya pergi mana gitu ya, satu kawasan bangunan lama lah, Istek ni tempat universiti lama, masuk dalam tempat simpan manuskrip. Saya kata, meremang belum rumah saya ni. Memang meremang, lepas saya kuat. Kita sini tak tahan sejuk. Tapi adalah pegawai tu dengar, pegawai tu ada yang mengirim tu dengar. Dia kata, itulah sini kalau orang boleh nampak ni. Saya diam je. Saya sebut je dah memang meremang. Bukan kata nampak benda pun. Orang kita ni dia begitu, dia minat benda ke. Itulah ceritanya. Okey, yang seterusnya untuk akhirnya pada hari inilah, macam saya sebut dah tadi, antara yang dicadangkan juga bagi mereka yang nak merancang buat umrah sekarang bukan benda yang pelik sangat lah. Ada peluang, ramai dah dapat pergi, tapi ramai lagi tak pergi. Dan umrah yang terbaik ini tidak lain tidak bukan adalah pada bulan Ramadan, kerana ia menyamai lah pahala buat haji secara sempurna dan seumpamanya. Antaranya sabda Nabi SAW, umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan, atau qala hajjatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan, yakni pahalanya seumpama haji. Atau sabdanya SAW, haji bersamaku. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah package umrah bulan Ramadan yang mahal. Belah-belah ribu lah standard. Saya tak jumpa lagi yang bawah 10,000 sekarang. Masing-masing mahal. Sebab memang ramai akan pergi pada bulan Ramadan, nak tarawih, nak apa semua begini dan seumpamanya. Baik. Seterusnya di sini Lailatul Qadar kita dah sebut tadi, projek yang kelima. Okey, projek 6, Itqun minan nar. Antara juga yang sewajarnya kita kejar dan raih dalam Ramadan ini adalah pembebasan daripada api neraka. Penghapusan dosa-dosa kita, bermaksud tidak ada beban lagi, dan ia bernatijahkan bahawa kita bebas daripada api neraka, insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan daripada neraka pada setiap siang dan malam Ramadan. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Nasai Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka dalam Ramadan ada occasion khas, berdasarkan hadis ini Allah membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Itu satu tawaran yang hebat lah. Baik, apa asbab yang menyebabkan bebas daripada api neraka? Amal tu apa? Hadis Nabi yang ini adalah, man dhabba an 'irdi akhihi bil ghaibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nari. Sesiapa yang membela maruah saudaranya, antara yang boleh menatijahkan pembebasan api neraka adalah, yang disebutkan adalah hadis ini riwayat Ahmad, adalah apa dia? Sesiapa yang membela maruah saudaranya tanpa pengetahuannya. Jangan lepas buat tu pergi tahu pula. Membela maruah saudaranya semuslim, apatah lagi keluarga, tanpa pengetahuan dia di hadapan siapa-siapa sahaja, yakni tanpa pengetahuan orang yang dibela itu, sudah menjadi hak Allah untuk membebaskannya daripada neraka. Besar. Kita bantu, kita tahu
sahabat kita ini tidak bersalah, sebagaimana tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya, kita bertindak membelanya seikhlas hati, kerana kita tahu dia tidak bersalah, tanpa dia ketahui, maka antara natijahnya adalah utqun minan nar. Allah Ta'ala boleh memberikan sebesar natijah pembebasan daripada api neraka. Allahu Akbar. Akhir sekali di sini Rasulullah SAW bersabda, man kana sahlan layyinan harramahullahu 'alan nari. Sesiapa yang bersifat memudahkan, bukan bermudah-mudah, tetapi memudahkan, menyenangkan, memudahkan urusan, yakni, dan layyinan, lemah lembut, tidak kasar dalam pergaulan, Allah menjadikannya terlarang untuk neraka. Rawahul Hakim dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah menyatakan bahawa siapa yang dalam pergaulan harian, keluarga, rakan, jiran, tak kira lah, dia bersifat memudahkan, bersifat membantu dan memudahkan, menyenangkan orang lain, pada masa yang sama bersifat lemah lembut, bersifat untuk menyantun. Kadang-kadang suara kuat tapi orangnya baik. Suaranya macam pelakar. Orang kata pelakar. Pelakar ni apa ya? Halilintar. Kuat suara tapi baik ya, baik. Suara tak boleh kira. Suara kategori lain. Tapi dalam kes ini sebenarnya dia kena sekali. Macam-macam mana pun lemah lembut dalam menyantuni sesiapa saja. Lemah lembut bertutur itu termasuk dalam sisi akhlak yang mulia sebenarnya. Tak ada orang kata punyalah kuat suara marah, tapi dia berakhlak mulia. Tapi itu manifestasinya. Dan natijah daripada apa yang dibuat ini, sahlan layyinan harramahullahu 'alan nari. Allah mengharamkan dia daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, semoga beberapa hadis yang kita baca ini dapatlah dan satu lagi saya pesan, apabila kita mendengar hadis-hadis sahih Nabi SAW, bermaksud kita telah mendapat ilmu yang sahih, kerana ia sumber daripada Nabi SAW. Maksudnya kita ulang balik lafaz Rasulullah 1400 tahun dulu, kita dah ulang balik dengar pada hari ini. Tapi saya baca balik sajalah, tuan-tuan dengar, kita dengar. Makanya menjadi satu hak kepada ilmu itu untuk diamalkan. Kalau tidak, kita akan dituntut oleh Allah, apa yang kita dengar tu kita amal ke tidak. Makanya sebagian guru kami menyatakan, nak dapat tidak, bila dah dengar satu hadis sahih, kena sekali untuk kalau istiqamah banyak kali itu lagi bagus. Cumanya minimum kena laksanakan sekali apa-apa yang disebutkan tadi dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, terutamanya pada diri saya, semoga kita berakhir dengan Ramadan kali ini dengan walaupun nampak biasa-biasa saja, rupa-rupanya akaun kita di sisi Allah luar biasa. Ada orang nampak luar biasa, dia tengok akaun hakikinya tidak memberangsangkan. Na'udzubillah min zalik. Kita kalau boleh nampak biasa-biasa saja, tapi kualitinya luar biasa. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada air.